Puan datang bulan Mejam ada sakit-sakit dekat bahagian pinggang, punggung, ada tak? Datang bulan pun akan sakit juga dekat bahagian pinggang, betul tak? So, jika sakit dekat bahagian pinggang, kita tak perlu urut pinggang pun boleh. Kita urut di bahagian punggung. Sebab punggung sini, dia punya urat terlalu ketat, dia akan tarik sampai ke atas pinggang. Lama-lama pinggang pun sakit. Siapa yang ada datang bulan, ada sakit-sakit dekat pinggang, puan boleh komen satu. Master nak ajarkan, nak tunjukkan cara-cara urut di bahagian punggung untuk melegakan sakit-sakit pinggang. Tempat yang tajam-tajam ini tau, kita gunakan atas ini. Ini pakai lengan. Lengan untuk urut-urut di bahagian ini, punggung sini. Sudah tekan, pusing-pusing. Tekan, pusing-pusing. Urut di bahagian punggung sini. Boleh guna penumbuk juga, penumbuk ini. Penumbuk untuk urut. Okay. Boleh tak kita urut dengan sendiri? Boleh. Tunjuk dengan follower. Ini tu emang tangan, okey. Ikut kami guna ini panggil apa? Sendi jari kan. Okey. Ini macam ini panggil apa position dah? Menyiring. Menyiring dia jam Okey, buat ini macam di sini. Di sini panggil betis paha. Sini. Okey. Ini macam urut. Okey. Boleh juga kan? Tumpuk pun boleh? Boleh.